Okay, dan number one, first indicator yang saya akan introduce malam ni ialah indicator New Trader version 5.0 yang mana actually to replace an existing indicator iaitu Bewano. The principle is still the same, the algorithm, the calculation, setup, system still the same, cuma kita revamp ataupun design certain new cosmetic lah, mostly about cosmetic, and then added value lah sikit dekat indicator untuk memudahkan kita guna dia. Okay, so ini chart mana ni trader, sebentar. Sekejap. So indicator new trader ni tuan-tuan dan puan, dia tak ada yang orang kata apa, there's no such thing yang kata really helps us lah kalau kita sendiri tak ada enough knowledge in trading. So indicator new trader ni, as I mentioned before, dia nak replace Bewano, di mana the principle is still the same. Okay. Sekarang ni dia punya kotak ke atas lagi, tapi saya akan adjust lah dia pergi kat bawah senang nak guna. Alright, dekat sini tuan-tuan dan puan, kita boleh nampak bila indicator new trader, the principle semua sama, iaitu based on moving average, breakout dan sebagainya. Okay, sebelum kita proceed, kita tengok pada setting dia dulu. Macam mana nak tengok setting indicator senang, kita hover kita punya mouse atas indikator tersebut, akan timbul mata dan laman setting ni. So kita klik settings. Okay, dekat inputs ni ada signal line. Kalau kita memang tak nak guna signal line, tak nak tengok line putih yang mana kita boleh tukar warna lah. Kan? Kita boleh tukar warna. Kita boleh je apa ni, orang kata apa, antik saja, sebab sell, buy dan sebagainya dia akan keluar bila trigger signal. So we don't have to, macam mungkin kita dah banyak guna moving average dan sebagainya, contohnya moving average yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, yang mana semua moving average ada ke dalam satu indikator, tak perlu add banyak-banyak. Mungkin kita dah prefer guna 50, MA100, MA200. So kita tak nak bagi chart kita terlalu messy, terlalu serabut, jadi susah juga kan kita nak trade ataupun kita nak analyze nanti buat serabut. So boleh je kita nak disable signal line tu. Jadi kalau kita nak guna pun boleh. And then of course pen labels ni yang melibatkan signal ni lah. And contohnya, contoh kalau kita untick pen labels, buy sell tak keluar tapi dekat box ni keluar. Bermaksud, let's say tuan-tuan tak nak guna kotak ni. Sebab contohnya entry, target profit, stop loss semua represent dah di tanda dekat chart untuk rujukan. Contohnya di sini. Ni stop loss, ni TP. And so dia dah tanda. Kalau kita tak nak guna kotak tu tak apa. Mungkin kita nak guna, nak campur-campur dengan indikator Gapri ke. Gapri pun ada kotak dia juga kan. Mungkin berserabut nanti kita tak nak guna. Okay, kita just untick tables. Signal masih lagi ada, so don't worry. Cuma yang line ni jangan untick. Kalau kita untick line ni, tak ada lah. Line tu, line TP, line SL dan sebagainya. Cuma bagi saya tak ada isu sebenarnya. Sebab bila kita trade, kita boleh je refer dekat sini untuk trading kan. Maknanya new trader duduk dekat atas, Gapri duduk bawah dan sebagainya. Tapi most of the indicator yang lain duduk bawah lah. Alright. Tu untuk dia punya a little bit about setting. Tentang inputs ni tak ada isu sangat, kecuali kalau kita antik sini table tu tak ada. And then of course table background warna tu boleh tukar lah nak warna apa. And of course opacity ni nak dia terang ke apa semua, all this custom cosmetic lah, not that important. Tuan-tuan dan puan boleh godek sendiri. Alright. Penggunaan ni very simple. Based on the signal, bila dah keluar, kita boleh je masuk, which the exact entry kita adalah based on this. Itu dah 4756.
In this case dalam kita punya trading, of course new trader ni kita based on Bewanuk yang mana fokus kepada TF5. Nak guna time frame yang lebih besar pun boleh, tapi kita punya TP dan SL mungkin akan ada perubahan lah. Contoh, dia tak ada fix TP, dia based on certain rules. Contoh kalau kita tukar kepada time frame 15, TP SL kita pun mungkin akan berubah lah. Dan TF30 pun still sama. Dia berubah. Dia ada certain calculation. Tak boleh nak kata apa, tak boleh nak ubah-ubah compare to other indicator. Sebab new trader, nama dah indicator new trader, to help trader untuk kata apa, take a profit while minimize the risk of losing the capital. So back to time frame 5 minit. Very simple, entry yang paling tepat ialah based on this 4756 ataupun dia apabila apa ni kita punya signal dah keluar 4756, biasanya on close lah. Kita perhatikan kat sini on candle close. Dekat sini. So bila candle complete baru dia akan keluar sell. On close. Kalau setakat lagi candle tak cukup 5 minit dia tak akan keluar. So bila dah keluar, jadi dia akan trigger entry. So tuan-tuan puan boleh ready untuk mungkin key in order, and then boleh refer kat sini untuk check TP dan juga SL. Of course, tuan-tuan, this is just a suggestion. Kalau kita tak nak guna TP dengan SL yang dah set dalam indicator new trader ni, kita boleh decide yang kita sendiri. Let's say 55 point TP, 5 point SL. Ubah maklum lah, orang baru kan, kita kalau boleh nak minimize kita punya loss dan sebagainya. Alright. So dalam penggunaan dia very simple. Let's say kita ambil satu contoh dekat sini. Kita replay a little bit. Kita ambil yang jauh sikit lah. Okay, sini. Alright. Sekarang ni kita tengok satu chart dia between Julai 7, awal bulan hari tu, yang mana signal buy dah keluar. So bila signal buy dah keluar, kita tengok sini entry 4660. Kita masuk je entry on limit. Ataupun nak guna entry on stop, entry on market pun boleh. Tapi for new trader saya suggest guna entry on limit. Okay, so buat 4,600 entry. Bila order tu dah fill, tap je, set je order target profit. Guna limit order 461, berapa tu? 4615. Dan juga stop loss 4585 using a stop market order ataupun stop order lah. So set je, buat order siap-siap, and then tunggulah, tengoklah macam mana, and of course kena monitor dan jugalah market. So let's say dekat sini kita tengok dia dah buy entry 4600, target 15 point je, kita bagi dia jalan sampai TP ataupun sampai cut loss. Okay, this is very simple. Kadang-kadang bila entry sell tu keluar, kita akan cut loss kan. Tapi perhatikan stop loss tak sampai. So jangan cut loss terus. So, kadang-kadang sell keluar, selagi tak langgar stop loss ni, biarkan. And of course order entry yang lepas tu kita hide lah supaya chart kita lebih bersih. Senang nak tanda trendline apa semua kan. Bila dah banyak sangat, susah juga nak tengok chart, betul tak? So kat sini ada secondary lagi order buy. Kita dah masuk buy dekat sini, betul tak? Kita masuk buy dah dekat sini. And then bila ditubah tadi sell ada, tapi dia tak hit lagi SL kita. So kita maintain lagi, kita hold lagi, tak ubah. Bila dia sentuh stop loss barulah, of course kita dah buat order siap-siap, position akan kena cut lah. Tapi let's say kita dah buat order TP sahaja, order stop loss kita tak nak buat, kita nak monitor price. So boleh je mana tunggu selagi dia tak reach ataupun tembus stop loss level, kita jangan close position. So in this case kita bagi je dia jalan dulu. So entry masih lagi level yang sama, dalam 4,600, tak jauh. Okay, kita tengok dia naik. Okay, now in this case bagi trader kan, kita tahu TP kita dalam around 4605 yang second entry. Tadi kita masuk 4,600.
target dia 4,620. Tapi kalau kita tengok betul-betul tadi, entry yang pertama tadi, TP kita ialah 4615. Let's say dekat sini dah berubah. Yang mana satu kita nak follow? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh je follow yang latest 4620. Tak ada masalah. Okey. Ataupun kalau dah rasa was-was, boleh je. Kenapa was-was? Ini kita kata kena belajar juga. Dekat sini, ini candle kecil, candle besar, and then ada candle kecil. Ini kita sebut sebagai harami, bearish harami. Lesser bearish harami. So ini adalah sign of price dah mula lemah. Tapi tak ada confirmation. Confirmation dia macam mana? Bila harga dah pergi beyond this, the lowest price of the previous bullish candle. So kalau pergi bawah tu bagi kita kata okay dah confirm, orang akan masuk sell. Tapi sekarang ni tak ada confirmation lagi, so kita be aware. However, sebagai new trader, remember, kita nak benefit from the market. Kita bukan nak jadi hero, kita bukan nak tunjuk kita power, tapi kita nak benefit from the market. So kalau dah rasa okey lah, tadi masuk 46,000, 4,600 entry kita. Dan sekarang ni 4,616. Kita dah dapat 16 point. 16 point kali 25 dah berapa kan? How much is it? 16 point. So rasa exit lah. Sebab nampak bearish harami. Exit je. Tuan-tuan perempuan. Sebab tuan-tuan perempuan, dalam trading tak ada orang boleh garanti yang TP kita akan sampai. Kadang-kadang 2-3 point nak sampai TP dia dah libas. Do remember. Bila dah naik, okay, bila nak sampai ke atas rasa was-was, cut je position. Remember, target profit kita boleh modify bila-bila. Stop loss, bila kita dah set, kita jangan ubah. Kita kena pegang. Kalau dah sampai stop loss lah. Tak ada rezeki kita. Okay, back to charting kita, testing kita. So kat sini sekarang price dah sampai 4,016. 4,616. So adakah TP kita itu 4620 boleh sampai? Kita tengok je dulu. Okay, slowly merangkak and then ni kita consider sampai. Nampak tak? Bila dah break kat sini, okay. Tadi kan harami kan? Sekarang ni dia dah sampai. Let's say kita kata ala was-was lah, bearish harami tadi. Kita pun cut position kita, dapat dah 16 point. Kan? Dapat dah 16 point. Kita dah dapat, silap. Kita dah dapat 16 point, nak pening apa lagi kan? Tak perlulah nak apa semua, so tunggu je next signal. Kita keluar tadi, dapat 16 point. Now, sekarang ni kita tengok, dah break confirmation lah. Tak lama lagi dia akan keluar signal sell. Kalau dia break signal line, so kita bagi je. Tapi kalau bagi trader yang more experience dan ada keberanian, dia dah masuk sell bila candle dah complete. So sekarang kita bagi je dia jalan dulu. Kalau dia break, akan ada signal sell. So sell kat sini dah keluar. TP dekat bawah itu 4590 dengan stop loss 4620. So kita dah tahu kat sini. TP dengan SL kita dekat mana. So masuk je entry order 4605, lebih-lebih jauh-jauh. Decide lah yang mana sesuai. Tapi kalau boleh follow yang ni lah, entry 4605. And then tengok sampai tak? Sampai stop loss ke sampai TP. Nah, kita tengok dia dah turun. Okay, kat sini kita consider dah sampai. Let's say kita lambat letak order. Maybe another reason, some reason yang menyebabkan kita tak sempat nak buat order TP. Boleh je close masa candle yang hijau ni dah keluar. Okay, remember tadi, ini disebut sebagai bullish harami. So the high chance dia akan libas naik. Kita cut je lah kat sini, tak ada isu tuan-tuan dan puan. So kita masuk sell kat sini, kita keluar kat sini, dapat 7 point ataupun 6 point. Tapi let's say kalau kita sempat buat, probably kita dapat lah ni daripada paras TP yang ikut sistem kita itu 15 point. Okay, now kita tengok lagi. Kalau dia break ke atas, dia akan jadi buy. Sekarang ni tak ada. Nah, kita dah dapat 15 point. Let's say kita tunggu sebab ada possibility nak naik ke atas tapi dia tak break. Tak break kat mana tuan-tuan dan puan? Tak break confirmation. Tak bagi confirmation itu, dia tak break line ni. So kalau dia dah break, barulah orang akan masuk buy. Sekarang ni orang tak masuk. Jadi harga turun ke bawah. So dapat. So one session around daripada pukul 2 pagi sampai ke pukul 17. 17 ni orang pukul 5 lebih. Kita dah dapat 16.
campur 15. So berapa point tuan-tuan dan puan-puan? Berapa point? 16 campur 15 is around 30 points, 31 points. So 30 points times RM25 berapa tuan-tuan dan puan-puan? That's a much of profit yang kita boleh dapat. And of course tuan-tuan dan puan-puan, new trader ada juga time dia akan bagi signal palsu. So macam mana kita nak lari daripada signal palsu tersebut? Okay, very simple. Iaitu pastikan signal line ni dia bergerak macam ni. Dia sama ada dia memanjat ataupun dia menurun. Jangan sesekali bila kita tengok line dia, okay, saya tunjuk, saya cari okay, line dia macam mendatar macam ni kan. Tak kisahlah signal keluar time ni, kalau boleh jangan masuk. Maknanya tak ada rezeki lah kita hari tu. Kita tunggulah hari lain sampai line dia dah menurun macam ni. Don't worry, bila dah line dia dah menurun macam ni, bila dah bergerak macam ni, say kita mungkin perasan dekat sini ke, kat sini hari ni baru kita nampak dia dah bergerak turun dah banyak, dah sehari, it's okay. Bila signal trigger, kita boleh masuk. Don't worry. Asalkan dia bergerak, kita nak volatility. Not volatility, liquidity. Sebab bila sideways, market tak cun. Apa-apa entry pun agak susah nak profit. Especially for new trader. Alright, very simple. Now, selain daripada penggunaan dia yang sangat semudah, new trader juga dia ada and alert. Maknanya dekat sini akan ada alert lah. Okay, kita end dulu kita punya ni, leave. Bila kita klik kat sini, dia akan ada add alert. Macam tu. So bila add alert, dia ada buy signal, sell signal. Let's say kita buat buy signal, same as chart. Trigger ni kita tak nak only once. Expiration kita ambil sebulan. Sekarang ni dah tunjuk dah sampai 25 Ogos 2026. Nanti 25-26 Ogos nanti buat balik. Dia akan keluar buy signal dan sebagainya. So apa sebenarnya saya akan update lah. Mungkin dia punya box ni saya turun ke bawah, don't worry. Okay, so create nanti. Kepada create satu, create lagi satu, iaitu untuk sell, add alert, sell signal, create. So every time signal keluar tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat notification dekat phone ataupun laptop kalau kita tengah guna. Jadi view dekat laptop. Untuk entry kita, very simple. Sama juga dengan indikator saya yang lain, saya dah set alert. Yang penting kita guna je. Alright, itu untuk new trader, very simple. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, alright. Now kita proceed seterusnya dengan indikator lain.